Assalamualaikum semua. Saya sekarang berada di sebuah gudang di jalan antara Kuala Nanas ke Bukit Merbau, bypass Kuala Nanas ke Bukit Merbau dan Mahligai. Okey, kita lihat gudang di belakang ni. Okey, alright. Okey, dan okey, kita sambung juga. Okey, keluasan tanah untuk gudang ni ialah 6,600 kaki persegi, di mana di hadapan rasanya dalam 20 kaki kali 50 kaki di hadapan ruang depan. Okey, gudang pula berkeluasan 35 kali 60 dalam 2000 lebih. 35 kali 60 kiralah. Okey, dan dia ada ruangan tepi di mana boleh masuk luasan tanah di belakang ialah tanah di belakang ialah 20 kali 40. Saya rasa dalam lebih kot 40 kali 50, 40 kaki kali 50 kaki. Okey, so boleh pusing, boleh pusing lori 1 tan, boleh U-turn semua lah, boleh pusing one round. Okey, lepas tu dalam gudang ialah 35 kali 60 kaki. Gudang ada satu office dan satu toilet. Satu office, satu toilet. Air boring. Tinggi 20 kaki, tengah atas tu tambah 5 kaki lah. Alright, pintu depan belakang ialah rasa saya dalam 10 kaki. 10 kaki 10 kali 15. Saya rasa 10 kali 10 kot, 10 kali 15 tu. 10 kali 12 kot saya. Boleh lah, boleh tinggi. Okey, structure. Okey, terima kasih.